Ada satu amalan geng-geng bakers buat supaya kek-kek mereka jadi sedap, manis berlemak. Minggu lepas aku main dah kek Cherry Indah ni. Ada ramai orang main cari kek, tapi kek tak ada. Aku pun pelik, apa pasal lah kedai kek tapi tak buat kek? Oh, rupa-rupanya ada sebab. 3 minggu pertama bulan puasa ni mereka fokus buat kuih raya. Minggu last puasa baru nak buat kek. Bukan saja-saja nak buat lewat. Kek ni macam rama-rama lah. Cantik, sedap tapi sayang hidup tak lama. Untuk pandan layer ni Kak Cherry akan buat 2 hari sebelum raya. Kalau 2 hari sebelum raya lagi fresh lah. Sebab dia tahan 7 hari je hampa. So kalau hampa nak berbuka dengan pandan layer, okey lah kan. Kalau hampa mai beli sekarang. Tapi kalau nak makan untuk raya, better mai 2 hari sebelum nak raya. So Kak Cherry pre-order tau hampa. Pre-order benda-benda ni. Selain daripada pandan layer ni, Kak Cherry ada chocolate moist caramel, Kak Cherry ada kaya Bangkok kan. So hampa yang nak tengok dessert-dessert apa lagi, hampa kena mai kedai kek Kak Cherry lah. Okay, selain daripada kek chocolate moist ni, Kak Cherry ada kek prune. So kek prune ni hampa antara kek yang digemari jugalah orang kat sini. Lepas tu Kak Cherry ada kek butter orange cake, kek koko, kek pisang, kek marble. So banyak lagi lah. Pre-order. Kalau extra tu Kak Cherry buat tak banyak, sikit je. Yang ni harga dia RM25. Kak Cherry memang pre-order. Extra tu tak banyak. So takut lagi main jauh-jauh tak ada pula. So better kalau nak roger-roger dulu. Pergi kat TikTok get offer, wasabi kat situ.